Tak sengaja UPSR dapat 5A. Wow, pandai. Salah paper tak sengaja tu. Oh, dahsyat. Tak sengaja tu. Sebab kita tak masuk dah senarai. Kalau kita sengaja masuk macam senarai mana, yang dijangka kan. Okey. Jadi lepas tu dapat Tak sengaja masuk, meniru tu. Masuk sekolah apa? Sekolah rendah tak pandai meniru ni. Tak tahu lah kalau keputusan orang lain tertukar dengan saya. Tak tahu lah kan. Mungkin rasanya. Mungkin lah kan. Jadi lepas tu saya masuk Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu. Okey. Semak Labu. Kemudian saya sambung lagi dekat SMKA Syekh Haji Muhammad Said di Seremban. Dua-dua di Seremban. Kemudian dah habis tu saya sempat kerja kilang. Kerja kilang plus 11 yang Berhad masa tu dia kilang buat makanan-makanan packing apa rencah nasi goreng, mi goreng semua kan. Jadi masuk tu siap instant macam tu lah. Selama berapa bulan, selama berapa bulan operator pengeluaran dengan gaji RM300 sebulan. Masa tu setengah bulan gaji dapat, setengah bulan dapat. Jadi satu setengah. Dia ada advance. Kemudian saya jadi cikgu. Jadi cikgu di sekolah apa? Di sekolah menengah Jalan Lop. Hari ni namanya Sekolah Menengah Bukit Mewah. Cikgu sandaran ke Cikgu apa? masa tu cikgu ganti cikgu Kalemani tu, cikgu tu yang bang senior ni dia nak naik pangkat. Dia khusus sebulan. Baik. Lepas tu saya kena ganti dia. Lepas tu Macam mana daripada seorang pekerja kilang boleh ganti Cikgu. masa tu arwah abah saya cakap ada kerja kosong, cikgu cubalah minta. Saya pun pergilah, rupanya dulu ada guru ganti, istilah guru ganti. Saya pun pergilah, si borang tengok dapat. Tu dapat penempatan dekat sekolah ni. Saya ganti. Dalam seminggu macam tu saya dapat panggilan telefon lah. Dulu kan mana ada handphone ni kat rumah. Okey, minta datang kan untuk ambil surat penempatan. Saya dapat mengajar ganti cikgu Kalemani. Habis mengajar cikgu Kalemani tu ada pula cikgu Raihana tu nama dia 2 minggu. Dia delay nak masuk daripada beranak.